Aku nampak video this one girl pasal drink your retinol. Apa ni? Lepas aku tengok video, aku pergi beli bahan-bahan tu, and now aku nak cuba. Korang kena teman aku. Ada orang tambah kunyit hidup, apple, limau nipis, tapi aku nak keep it basic je. Lemon, limau, carrot, halia. Kau potong lah bentuk macam mana pun, in the end benda ni kita akan blend juga. So aku dah potong sekarang. Kita kena blend. Let's go. In you go. Campur je semua ni sekali. Then letak air. Aku kena tapis dia. Berketul-ketul weh carrot tu. Kau ada tak air dia weh? Oh, ada tu. Dah macam perah santan lah Ni kejadian dia. Bau ginger agak kuat. Masam. Hujung-hujung dia akan rasa tajam-tajam halia tu. Tapi sedap weh. Tak susah nak buat. Buah pun senang nak jumpa. Aku rasa benda ni berhasil dan bagus untuk kita sebab ni kan natural. Actually korang boleh je lah try kat rumah. Kalau bukan untuk kulit, untuk kesihatan dalaman kita. Gitu. Tak susah pun, try lah.